Okey, hari ni Abang nak masak sup pejak kepala lembu. Dua kepala lembu dah. Kepala lembu ni kita dah belah siap dah, buai gigi. Buai gigi kita dah bersih, cuci belakang dah. Kemudian kita rebus dulu. Hari ni petua dia kalau nak masak kepala lembu, hari ni kena tergelar kepala ni. Dah. Beres. Kita buka api. Kemudian kita rebus dulu. Rebus sehingga dia mendidih dulu. Lepas tu baru kita bubuh kakah dia dah. Okey. Alright, okey. Lepas pada dia menggelegak ni, kita ambil dia punya kelodok-kelodok dan minyak-minyak hok napung di atasnya. Benda ni lah akan melekat tangan biasanya kalau sup ataupun gula ke apa. Kita buat dia punya kelodok-kelodok ni. Okey, apabila kita buat dah dia punya minyak-minyak atas tu, kita masukkan lengkuas . Lengkuas ni apabila bubuh dalam 4 genggam. Beres. Bawang besar. Bawang besar ni kita bubuh dalam banyak sikit. Lebih kurang dalam 7 genggam. 3 4 5 6 7. 7. Masukkan bawang putih yang telah diketuk. Dalam 2 genggam saja. Masukkan serai. Serai ni agak-agak banyak ni. Kemudian kita masukkan daun pakcik parang ataupun kita panggil ketumbar Jawa dah. Masuk ni. Sekali dengan akar-akar dia dah. Akar ni kita basuh bersih dulu lah. Okey, kita masukkan buah bawang hengeh. Bawang hengeh ni bubuh dalam 7 putih. Okey, kemudian kita masukkan ni lah pokok pejak dah. Akar pokok pejak. Dia ni paling sedap, padu sekali bau ni dalam sup pejak kita. Beres. Okey, masukkan daun pejak. Daun ni kita gulung-gulung kita masuk sini. Okey. Kemudian kita masukkan daun asam gelogo dah. Pucuk-pucuk dia ni. Pucuk daun gelogo ni dia masak dah. Okey. Kita masukkan yang telah diketuk. Ketuk gini. Dalam lebih kurang 4 genggam. Beres. Kemudian kita bubuh cili padi yang telah ditumbuk kasar gini. Sikit saja. Okey, beres. Alright, kemudian kita masukkan apa ni? Lada hitam yang telah ditumbuk kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okey, kemudian kita kacau dia. Bagi dia sebati. Okey, kemudian kita masukkan asam keping . Sedikit asam keping untuk memasak sup ni. Beres. Lepas kita tutup. Kita tunggu sehingga dia masuk. Beres. Okey, setelah lebih kurang 3 jam kita rebus dia tadi. Sup. Kita pun masukkan tomato. Okey, kita masukkan garam. Apa buat 3 genggam dah. Okey. Masukkan gula sikit. Ada getuh. Okey, kita masukkan gula sikit dah. Gula sikit sahaja. Kalau tak apa gula, awak tidak terlalu santan untuk saya. Okey, baik. Okey, kepala sup pejak. Kepala lembu sup pejak kita siap dah. Jadi kita nak kerak dia ni. Wah, belok pak kau tu . Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni bahagian ni be. Oh, lembut molek ha. Allah, boleh cabut gitu tu le. Allahu akbar. Bahagian ni bahagian payuh ni. Allah.
Oh, Leo. Oh, kulit yang lembut broiler dia. Weget ya. Dalam isi pala ni banyak isi dia. Pala ni boleh makan 20 orang boleh makan lagi ni isi dia. Tengok ni. Isi saja tu. Pala ni paling sedap kali ni ya. Ledoh makan ledoh ni. Oh lembut Allah ni sedap ni ledoh ni paling sedap ni ledoh. Oh lembut. Oh ni isi oh isi lembut isi Oh ni kulit kulit area ni hidung dia. Ni hidung ni pipi dia. Kita tengok betapa lembutnya. Oh lah sedap ni makan ni asyik panas-panas ni. Zah. Okey tengok satu kepala lembu ni kita boleh tengok sebanyak ni dah. Dia punya kulit sekali dengan isi. Tengok ni. Satu tray boleh makan. Bukan satu tray boleh makan. Banyak-banyak ni bukan tray kecil ni, tray besar juga jadi kemungkinan ke 20 orang makan untuk satu kepala ni 20 orang makan boleh makan ni. Semua kali ni Abu mari masuk di Masjid Mukim Batam Merbau deh. Terima kasih juga kepada ahli-ahli dapur dan juga AJK Masjid Mukim Batam Merbau kerana sudi berkolaborasi kali ni dengan Abu. Dan Abu harap ceramah perdana macam ni dapat diadakan lebih banyak lagi di masa hadapan deh. Jadi itu saja video Abu untuk kali ni. Abu harap video Abu kali ni bermanfaat. Minta tolong like, komen dan share deh. Hamar.